Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Bab antara kelebihan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, engkau di sisiku sama seperti Harun bagi Musa, atau kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Cuma tidak ada lagi Nabi sesudahku. Kata Sa'id, ini Sa'id bin Musayyab perawi ini, setelah saya mendengar hadis ini, saya hendak mendengar sendiri daripada Sa'ad. Saya pun pergi berjumpa dengannya dan menceritakan kepadanya tentang apa yang telah diceritakan kepada saya oleh Amir. Faqala, Sa'ad berkata, saya sendiri mendengarnya. Faqultu, saya bertanya lagi, adakah engkau telah mendengarnya? Fawada'a isba'aihi ala udhunai. Sa'ad bin Abi Waqqas pun meletakkan dua jarinya di atas telinganya, mana dia isyarat. Faqala, sambil berkata, na'am, ya, wa illa fastakkata, kalau tidak tulilah telinga ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas lagi, katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk telah meninggalkan Ali bin Abi Talib. Kerana itu Ali berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau akan meninggalkan daku bersama-sama dengan perempuan dan kanak-kanak? Ketika itu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau berpuas hati, tidakkah engkau suka engkau menjadi seperti Harun, engkau menjadi seorang yang bagiku sama seperti Harun bagi Musa. Cuma tidak ada lagi Nabi sesudahku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas lagi, katanya, meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada ayahnya, yakni Sa'ad. Qala, katanya, ini berdasarkan, kalau kita kata amara, Muawiyah telah menyuruh Sa'ad. Satu lagi, Muawiyah telah melantik Sa'ad. Faqala, setelah itu dia bertanya, apakah yang menegak engkau, yang menghalang engkau daripada tasubbah? Satu maknanya sumpah, maki, abad turab, yakni Sayyidina Ali. Satu lagi maknanya ma mana'aka, apakah yang menghalang engkau daripada menyalahkan abad turab? Faqala, Sa'ad menjawab, adapun pertanyaanmu itu, maka jawapannya ialah, selagi aku ingat tiga perkara yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka aku sekali-kali tidak akan memakinya atau menyalahkannya. Kalau aku mendapat satu saja daripadanya, itu pun lebih baik lagi bagiku daripada mendapat humrin na'am, unta merah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya ketika baginda meninggalkannya dalam salah satu peperangannya. Baginda berkata kepada, faqala lahu Ali, Ali berkata kepadanya, wahai Rasulullah, adakah engkau meninggalkan aku bersama perempuan dan kanak-kanak? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau suka engkau bagiku
menjadi seperti Harun bagi Musa? Cuma tidak ada lagi kenabian sesudahku. Aku pernah mendengar baginda berkata pada hari Khaybar, saya pasti akan berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang kasihkan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pula kasih kepadanya. Qala, kata Sa'ad, fatatawalna laha, maka kami ternanti-nanti untuk mendapat bendera itu. Faqala, tiba-tiba Nabi SAW berkata, ud'u li aliyan, panggil Ali kepadaku. Maka dibawalah Ali kepadanya dalam keadaan beliau sakit mata. Nabi SAW pun meludah ke dalam matanya, yakni menghembus dengan sedikit air ludah keluar ke matanya. Wa dafa'a ar-raya ilaihi, sambil menyerahkan bendera kepadanya. Maka Allah memberi kemenangan kepadanya. Dan bila ayat ini turun, yaitu faqul ta'alau, katakan, marilah nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil anak kami, anak dan anak-anak kami. Rasulullah SAW pun memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dan baginda berkata, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, mereka ini adalah ahliku. Dengan syarat satu lagi serupa itu juga daripada Sa'ad, Nabi SAW berkata kepada Ali, ama tarda, tidakkah engkau puas hati, suka engkau bagiku menjadi seperti Harun bagi Musa? Lebih kurang tadi. Dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW berkata pada hari Khaybar, aku pasti akan berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang kasihkan Allah dan Rasulnya. Allah akan memberi kemenangan kepadanya. Umar bin Al-Khattab berkata, tidak pernah aku teringin kepada jawatan kecuali pada hari itu. Qala fatasawartulah, saya pun tasawartulah, tertunggu-tunggulah bendera itu. Raja'a an ud'a laha, atau tasawar itu saya menonjol-nonjolkan diri, menunjuk-nunjukkan diri dengan harapan akan dipanggil untuk mendapat bendera itu. Qala, kata perawi, tetapi Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib. Diberinya kepada Ali bendera itu sambil baginda bersabda, imshi, pergilah, wala taltafit, jangan berpaling, sehingga Allah memberi kemenangan kepadamu. Kata perawi, Ali pun pergi sedikit, kemudian dia berhenti, tetapi tidak berpaling. Berhenti tapi tidak berpaling. Dia hanya menyeru Rasulullah dengan suara yang kuat, wahai Rasulullah, katanya, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa saya akan memerangi manusia? Qala, Rasulullah SAW bersabda, qatilhum, perangilah mereka sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Bila mereka melakukannya, yakni menerimanya, berarti mereka telah menghalang engkau daripada mencerobohi darah dan harta benda mereka, kecuali dengan haknya, dan kedudukan, hakikat kedudukan mereka terserah kepada Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari Khaybar, saya pasti akan berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang mana Allah akan memberi kemenangan kepadanya. Dia kasih kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga kasih kepadanya. Qala, kata perawi, maka bermalamlah para sahabat dalam keadaan bercakap-cakap. Mereka bercakap-cakap pada malam itu.
siapa agaknya akan diberikan bendera ini? Qala, kata perawi, pada keesokan paginya mereka pergi terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sekali dengan harapan akan diberikan bendera itu kepadanya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali bin Abi Talib? Mereka berkata, wahai Rasulullah, dia sakit mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'arsilu ilaihi, hantar orang pergi panggil dia. Fa'utiya bihi, maka dibawalah Ali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus meludah ataupun meniup, menghembuskan di matanya. Wada'a lahu, dengan berdoa, di samping berdoa kepadanya. Fabara'a, terus dia sembuh sial. Hatta ka'an lam yakun bihi waja', macam tidak pernah ada apa-apa sakit pun pada matanya itu. Nabi SAW pun memberikan bendera itu kepadanya. Lalu Ali bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya perlu memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Rasulullah SAW menjawab, pergilah dengan tenang, sehingga apabila kamu sampai ke halaman mereka, di hadapan mereka, serulah mereka kepada Islam. Ceritakan kepada mereka apa yang wajib ke atas mereka berupa hak Allah dalam Islam itu. Demi Allah, sesungguhnya kalau Allah memberikan petunjuk dengan sebabmu kepada seorang sahaja, itu lebih baik lagi bagimu daripada engkau mendapat unta merah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Akwa', katanya Ali pernah tidak ikut serta. Ali tidak ikut serta dalam peperangan Khaybar bersama Nabi SAW. Ketika itu dia sakit mata. Faqala, dia pun berkata, adakah saya tidak akan pergi bersama Rasulullah SAW? Adakah saya akan ketinggalan di belakang Rasulullah SAW? Ali pun keluar, dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Pada petang malam yang mana keesokan paginya Allah memberikan kemenangan, Rasulullah SAW bersabda, saya akan berikan bendera ini, atau bendera ini pasti akan diambil besok oleh seorang lelaki yang Allah dan Rasulnya kasih kepadanya. Atau kata baginda, dia kasihkan Allah dan Rasulnya, Allah akan memberi kemenangan kepadanya. Fa idza nahnu bi Ali, rupa-rupanya orang itu ialah Ali. Kami tidak menduga dia. Yang ni sebab dia sakit mata. Faqalu hadza Ali, mereka pun kata ini Ali. Rasulullah SAW memberikan kepadanya bendera itu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Yazid bin Hayyan, katanya saya dengan Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim pernah pergi bertemu dengan Zaid bin Arqam. Bila kami duduk menghadapnya, Husain berkata kepadanya, sesungguhnya wahai Zaid, engkau telah mendapat banyak kebaikan. Sesungguhnya engkau wahai Zaid telah banyak mendapat kebaikan. Ceritakanlah wahai Zaid apa yang telah engkau dengar daripada Rasulullah SAW. Berkatalah Zaid, wahai anak saudaraku, demi Allah, sesungguhnya umurku sudah tua. Sudah lama cerita ini berlaku. Sebahagian daripada yang aku ingat daripada Rasulullah SAW itu telah aku terlupa. Apa-apa yang aku ceritakan kepada kamu, terimalah yang itu. Dan yang tidak aku ceritakan, jangan kamu membebankan aku.
Jangan kamu membebankan aku, menyusahkan aku untuk menceritakannya. Thumma qala, kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berdiri di kalangan kami, berucap di suatu kawasan air, ada air dipanggil Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Nabi SAW memuji-muji Allah, dan baginda memberi nasihat dan memberi peringatan. Kemudian bersabda, adapun kemudian daripada itu, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya saya manusia, tidak lama lagi utusan Tuhanku akan datang, dan aku akan menyahut, aku akan menerima jemputan itu. Wa ana tarikum fiikum thaqalain, aku meninggalkan di kalangan kamu thaqalain, dua perkara berat. Yang pertama daripadanya ialah kitabullah, Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Berpeganglah dengan kitab Allah itu, dan pegang teguhlah dengannya, berpegang teguhlah dengannya. Nabi SAW mendorong, memberi galakan supaya berpegang dengan kitab Allah itu, dan mendorong sahabat itu supaya mengikutnya. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, dan ahlul baitku, aku ingatkan kamu, Allah berhubung dengan ahli baitku. Aku ingatkan kamu, Allah berhubung dengan ahli baitku. Aku ingatkan kamu, Allah berhubung dengan ahli baitku. Maka Husain berkata, siapa ahli baitnya wahai Zaid? Isteri-isterinya bukankah ahli baitnya? Dia kata isteri-isterinya itu memanglah ahli baitnya, tetapi ahli bait yang dimaksudkan oleh beliau yang pada ketika itu ialah orang yang tidak boleh menerima sedekah, haram menerima sedekah yang dizakat selepas Nabi SAW. Qala, kata Husain, siapa mereka itu? Rasulullah SAW Zaid bin Arqam berkata, mereka ialah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Katanya semua mereka ini haram menerima, itu kata Husain itu, dia tanya, semua mereka ini haram menerima sedekah kah? Zaid menjawab, ya. Lagi dengan sanad satu lagi supaya tu juga makna hadisnya supaya tadi juga, walaupun lafaz dia tak sama. Dan hak satu lagi tu seterusnya tu supaya dengan hadis Ismail juga dari segi maknanya. Cuma dalam hadis Jarir ada tambahan. Dalam hadis Jarir ini ada tambahan kitabullah fihil huda wan nur. Kitab Allah, yakni Al-Quran, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Manistamsaka bihi, sesiapa yang berpegang teguh dengannya, wa akhadha bihi, dan menerimanya, kana 'alal huda, dia berada di atas petunjuk. Wa man akhta'ahu, dan sesiapa yang menyalahinya, sesatlah dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Supaya tadi juga Yazid bin Hayyan kata, kami masuk menemuinya, kami pun kata kepada dia, laqad ra'aita khairan, kamu telah melihat kebaikan, kamu telah bersahabat dengan Rasulullah SAW, bersembahyang di belakangnya. Lalu perawi mengemukakan hadis serupa dengan hadis Abi Hayyan hak sebelum ni. Cumanya dia kata, ala, ketahuilah, wa inni tarikum fikum thaqalain, saya meninggalkan di kalangan kamu dua thaqalain, dua perkara berat. Satu daripadanya ialah kitab Allah Azza wa Jalla, itulah tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, dia berada di atas petunjuk, dan sesiapa yang meninggalkannya, dia berada di atas kesesatan. Wa fihi, di dalam riwayat ini ada disebutkan, faqulna, maka kami kata, siapa ahlu baitnya itu? Perempuan isteri-isterinya kah? Dia kata, tidak, demi Allah, isteri seseorang itu
akan bersama seseorang untuk satu jangka masa. Kemudian mungkin dia menceraikannya. Dengan itu isterinya itu akan pulang kepada ayahnya dan ahli keluarganya. Ahlu baitnya ialah orang yang seketurunan dengannya, dan asabahnya, ahli keluarganya, yang diharamkan menerima sedekah yang dizakat selepasnya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, kata dia, ada seorang daripada keluarga Marwan telah dilantik untuk menjadi pembesar di Madinah. Kata perawi yang Sahal ataupun perawi di bawahnya, yakni Abdul Aziz bin Abi Hazim, yang Abi Hazim lah daripada ayah dia. Pembesar itu pun meminta, memanggil Sahal bin Sa'ad dan menyuruhnya memaki Ali. Qala, kata perawi, yakni Abu Hazim, Sahal tak mahu, Sahal enggan. Faqala lahu, dia pun berkata kepadanya, kalau sudah tak mahu, kalau tak mahu gak, faqul, kamu katalah, la'anallahu abad turab. Maka Sahal berkata, ma kana li aliyun, ma kana li aliyin, tidak ada satu nama yang lebih disukai oleh Ali daripada Abid Turab. Abid Turab tu lah paling dia sukanya, jadi tidak jadi supah kan lagu tu. Wa in kana la yafrahu, dia betul-betul gembira kalau orang panggil dengan gelaran itu, Abu Turab itu, yang bapak tanah. Faqala lahu akhbirna an qissati, maka perawi berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami tentang kisahnya, bapa yang dia tu digelar dengan Abu Turab itu. Qala, kata Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke rumah Fatimah. Dia tidak mendapati Ali di rumah. Dia pun tanya, di mana anak pakcikmu? Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai', ada sesuatu lah berlaku di antara saya dengannya. Dia telah membuatkan saya naik marah. Dia pun keluar, falam yaqil indi, dan tidak tidur tengah hari di rumah. Di sisi saya, yakni di rumah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada seseorang, pergi tengok di mana dia. Orang itu pun pergi. Orang itu pun datang. Dia kata, wahai Rasulullah, dia dalam masjid sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi kepadanya ketika dia sedang menyenggeng, ketika dia sedang berbaring, dan selimut dia terjatuh daripada lambungnya, dan bahagian itu terkena tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyapu tanah itu dari tubuhnya berkata, qum abat turab, qum abat turab, bangunlah abat turab, bangunlah abat turab. Itulah amalan ni. Habis dah sekat tu berhubung dengan fadail Ali, kelebihan Ali. Seperti kita sebelum pada ni sudah sebut dah, tertib yang Imam Muslim buat ni, mula-mula kelebihan Abu Bakar di kalangan sahabat ni, lepas tu Umar, lepas tu Uthman, lepas tu Ali, betul-betul menggambarkan akidah ahli sunnah wal jamaah berhubung dengan 4 orang sahabat. Jadi dari segi keutamaan dan kelebihan mereka tu mengikut tertib itulah. Jadi bagi Sayyidina Uthmannya, bagi Imam Muslimnya, Sayyidina Uthman itu lebih afdal daripada Ali. Itulah mengikut jumhur ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini sebahagian saja sebenarnya berhubung dengan fadail Ali ini, banyak sangat hadisnya. Tetapi kebanyakan yang boleh dikatakan tidak sahih. Hak disebut di sini adalah sebahagian daripada yang sahih, bukan semuanya. Banyak lagi hak sahih pun hak lain, tapi ini adalah sebahagiannya. Dan berkenaan dengan fadail, sahabat-sahabat ni hak paling banyak direka kelebihan dan keutamaan ni, Sayyidina Ali lah paling banyak. Dengan sebab itu kita tak boleh terima, cuma kena tahu kaedah dia. Seperti hadis yang akan datang ni,
Ini adalah salah satu hadis yang sahih. Ni jadi selain daripada tapi di sini dia tak ada sebut, dalam setengah-setengah riwayat dia sebut ya Ali, ama tarda, wahai Ali, tidakkah engkau suka engkau ni di sisiku jadi serupa dengan Harun bagi Musa. Jadi kita kena ingat satu kaedah, di sini tak ada kalau hadis ataupun cerita yang ya Ali mula dengan Ali saja Hanisa dalam setengah-setengah riwayat sini pun tak ada. Hak ni, hak lain semuanya hak orang panggil wasiat Sayyidina Ali, wasaya Ali, sebuah buku dah, semua karut. Tak boleh pakai. Kalau hak mula dengan ya Ali itu tak boleh. Ulama-ulama tentang hadis maudhu' ni bahas dah, kaji dah, tengok tak ada yang sahih kecuali hak ni, hak mula dengan ya Ali. Sebab hak ni dia ada ya Ali juga dalam setengah-setengah riwayat. Tapi di sini tak ada. Tak apalah. Di sini Nabi SAW kata kepada Ali, engkau bagiku atau di sisiku sama seperti Harun di sisi Musa. Rekah gitu je. Sebenarnya Nabi SAW nak kata begini, seperti yang kita baca beberapa hadis tadi, dia ada latar belakang, iaitu Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya nak pergi perang Tabuk. Dia tinggal Sayyidina Ali, nak suruh jagalah kanak-kanak dan orang-orang perempuan di Madinah. Dia tinggal, sekalanya pergi semua perang, kali ni dia tinggal. Jadi Sayyidina Ali berasa tak puas hatilah kira-kiranya. Sebab kelebihan jihad itu besar. Selama ni pun duduk pergi perang semua, dan dia kira dia boleh menyumbang lebih banyak lagi kira-kiranya kalau dengan pergi perang itu. Seperti hak lepas-lepas dah. Jadi sedihlah dia, sebab dia tidak pergi. Sebab Nabi SAW menugaskan dia, Nabi SAW suruh dia duduk di Madinah, tak pergi sekali. Jadi itulah latar belakangnya. Bila dia sedih, Nabi SAW pun panggil, jumpa dengan dia lah. Situlah dia kata, mu tak puas hati ke, tak suka ke kalau kamu menjadi bagi aku serupa dengan Harun bagi Musa. Dulu kan bila Nabi Musa dia nak pergi bermunajat di bukit Tur Sina, di Tur Sina, dia telah menugaskan pesan kepada Harun suruh jaga anak buah dia, umat dia. Jadi dalam masa tu Harun jaga, Harun tak pergi, Harun duduk kawal. Jadi sekian lama Nabi Musa pergi, lepas tu balik tak apalah. Begitulah maknanya Harun tidak semestinya maknanya pergi. Semua ni nak pergi belakang, tak mesti gitu. Bahkan ada kalanya tak boleh pergi. Seperti dalam peristiwa Nabi Musa tu, Harun tak pergi sekali, padahal kalau nak kira penting. Jadi dia tak pergi pun dengan arahan Nabi Musa. Jadi arahan itu penting, arahan ketua tu, walaupun nampak tidak menguntungkan kita, menghalang kita daripada mati syahid dan sebagainya, tapi itu perintah. Nabi Musa walaupun adik dia, jawatan dia lebih besar lagi, dia perintah abang dia tunduk, padahal abang dia tu Nabi juga. Jadi Nabi Harun tak pergilah. Kan kedudukan Nabi Harun itu selepas Nabi Musa pergi mulia, sebab dia melaksanakan tugas juga. Jadi hak ni pun begitulah juga, kamu walaupun tak pergi, tapi kamu buat kerja juga, melaksanakan tugas juga, dan ikut perintah aku. Support. Dari segitu support. Bukan ayat Sayyidina Ali itu serupa dengan Harun dari segi Nabi. Harun tu Nabi, dia Nabi. Sebab itulah dia sebut illa annahu la nabiyya ba'di, ataupun lafaz yang berbeza sikit sebanyak tadi yang kita baca tadi. Cuma ataupun tetapi tidak ada lagi Nabi sesudah aku. Hak dulu Nabi Musa tinggal tu, ganti Nabi Musa tu Harun, tapi dia tu Nabi. Kamu ni ganti aku juga. Ganti aku Nabi, tapi kamu tidak boleh Nabi. Sebab apa? Tak boleh dah, tak ada Nabi selepas aku.
Tapi dari segi kerja tu, kerja kamu tu kerja serupa dengan kerja Nabi Harun dulu, mulia. Dan kamu sepatutnya mana ikut perintah aku lah. Itu aku tugaskan kamu suruh jaga. Nabi Harun dulu, setara dia tu Nabi pun dia kena ikut ketua juga. Dia tak boleh buat ikut serah. Jadi kamu pun begitulah juga. Ini Nabi SAW nak menenangkan hati dia, bukan nak royak dia ni tinggi kedudukannya semua Nabi. Tak. Dan sepatutnya selepas daripada Nabi SAW wafat, dia pula jadi khalifah. Tak ada makna tu. Sebab apa? Sebabnya ni Imam Nawawi sebut dalam ni, sebabnya kalau nak kira serupa betul, tak serupa Sayyidina Ali dengan Nabi Harun tu. Satunya waktu Nabi, waktu ni tidak Nabi. Yang keduanya, Harun itu ganti Musa untuk sementara saja. Supaya Sayyidina Ali ni ganti untuk sementara saja, pada masa tu saja, bukan sama-sama. Yang kedua. Yang ketiganya, apa ni, Harun itu dia mati dulu lagi daripada Nabi Musa, lebih kurang 40 tahun dulu lagi. Jadi kalau kita kata Nabi buat perbandingan serupa dengan Harun tu, maknanya seperti mana Harun lepas pada Nabi Musa mati, Harun jadi khalifah dia misalnya, Harun jadi penggantinya, tak boleh, tak serupa. Sebab Harun tidak mati kemudian, Harun mati dulu lagi daripada Nabi Musa 40 tahun dulu. Jadi Sayyidina Ali ni mati ke dia daripada Nabi SAW. Jadi perbandingan ini, kata serupa saat ni, bukan dari semua sudut. Tak boleh semua sudut, hanya dari satu sudut saja. Jadi dari sudut menjunjung perintah ketua untuk menjaga anak buah yang ditinggalkan itu, dari sudut tu. Sebab itulah Imam Nawawi sebut ni, kita boleh tengok dalam syarah dia, qala al-qadhi, kata dia, yang ni Qadhi Iyad berkata, hadis ini adalah antara hadis yang dijadikan pegangan oleh puak-puak Rawafid dan Imamiyah dan sekalian puak-puak Syiah. Dia kata tentang khilafah itu adalah hak Ali. Yang selepas Nabi wafat, Ali sepatutnya jadi khalifah. Dan Nabi SAW telah berpesan, telah berwasiat bahawa dialah yang akan jadi khalifah selepasnya. Qala, kata Qadhi. Kemudian puak-puak Syiah tu berbeza pendapat pula. Tak serupa pula pendapat dia. Hak ni gini, hak ni gini. Puak-puak Rawafid mengkafirkan sekalian sahabat kerana mereka mengutamakan orang lain daripada Ali. Puak ahli sunnah kata Abu Bakar, lepas Abu Bakar Umar dan Uthman. Begitulah yang kita terima. Dan memang pun Abu Bakar, Umar, gapo tu telah jadi khalifah sebelum Sayyidina Ali. Jadi bagi puak-puak ni, dengan sebab sahabat itu pilih orang lain, yang ni dia langgar perintah Nabi SAW, kira-kiranya bagi mereka, dengan sebab langgar tu jadi kafir. Kafir habis puak-puak sahabat. Di sini dia sebut, wa zada ba'dhum, setengah-setengah Syiah tu telajak lagi, pergi jauh lagi, sehingga mengkafirkan Ali sendiri. Bahkan Ali pula kafir. Sebab apa? Sebab Ali tidak menuntut haknya, mengikut dakwaan mereka lah. Jadi dia kata mengikut dakwaan Syiah. Jadi Ali tak menuntut. Apa ya dah dia tu betul benar dah Nabi wasiat pesan gaponya, apa ya dia tidak menuntut. Hak ni paling teruk, kata dia, paling rosak akal, kata dia ni. Tak patut, tak pandai kalau nak jawab, kata dia. Tak payah jawab, kata dia. Teruk. Qala al-Qadhi, Qadhi Iyad berkata, wala syakka fi kufri man qala hadha. Tidak syak tentang kafirnya orang yang kata begini, orang yang berpendapat begini. Orang yang kata sahabat-sahabat kafir dengan sebab dia utamakan Abu Bakar, kau Umar, kau gapo kau. Jadi sahabat tu kafir dengan sebab itu. Tidak syak lagi, puak-puak lagu ni kafir, kata dia. Li'anna man kaffara al-ummah kullah wa sadra al-awwal faqad abtala naqla al-syari'ah wa hadama al-islam. Itu kata dia. Sebab orang yang mengkafirkan umat ini semua sekali, terutamanya generasi awal, berarti dia telah menafikan syariat itu, nukilan syariat itu. Dia telah menolak itu, membatalkan. Karuk semua, tak betul berlakon. Jadi Quran, hadis gapo ni bukan sahabat bawa kan. Dan kalau sahabat tu kafir, boleh terima ke Quran daripada orang kafir?
Dia tak boleh. Karut dia kata. Dan merobohkan Islam. Dengan berpendapat begitu bermakna kita merobohkan Islam. Tak ada dalam Islam. Itulah beberapa pendapat. Imam Nawawi kata lagi, hadis ini tidak boleh dijadikan hujah oleh mereka. Bahkan memang kita terima hadis ini menyabitkan kelebihan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada kelebihan dia. Ya. Tetapi di sini tak ada menyentuh pun soal dia lebih afdal daripada orang lain, ataupun serupa gapo. Tak ada tu. Dan tak ada juga menyentuhkan khilafah dia. Dia yang patut menjadi khalifah selepas Nabi. Tak ada. Tak ada kena-mengena. Sebab Nabi SAW kata begini kepada Ali bila Nabi SAW melantik dia untuk menjaga orang-orang perempuan dan kanak-kanak di Madinah ketika Nabi SAW nak keluar perang Tabuk. Wa yu'ayyidu hadha, menyokong pendapat kita ini, iaitu Harun yang ditashbihkan Ali dengannya itu tidak menjadi khalifah selepas Musa, kata dia. Bahkan dia mati semasa Musa hidup lagi. Sebelum Musa mati 40 tahun, kata dia. 40 tahun. Ini disebutkan. Jadi kita nak kata Ali tu supaya Harun jadi khalifah selepas Musa, tak ada kena-mengena tu. Tak boleh, tak serupa. 100% tak boleh serupa. Cuma dari satu sudut saja. Ini bab tasbih. Ni tasbih ni, kalau orang mengaji ilmu balaghah pun dia erti. Tidak semestinya bila kita kata orang ni serupa dengan gini bermakna serupa dari semua sudut. Hanya dari sudut-sudut tertentu. Kita kata dia ni ular ni, sepa ular, kata. Sepa ular, kita kata. Sepa ular tu dari segi belik dia tu. Dari segi tu. Bukan sepa ular rupa dia tu sepa ular. Bukan. Dan kalau patut bisa sampai mati orang. Tak. Hanya dari satu sudut saja. Serupa juga sini. Buat banding yang serupa dengan Harun bagi Musa tu, kita tak boleh nak kata 100% serupa. Mana boleh. Dan Nabi kata dah. Nabi Harun tu Nabi. Kamu tak boleh dah, sebab selepas aku tak ada dah Nabi. Jadi ini dia nak menenangkan Sayyidina Ali tu, itu maksudnya. Tak ada kena-mengena dengan jadi khalifah selepas dia tu. Tak ada kena-mengena dengan hal itu. Hadis ini menunjukkan, ni kena ingat ni, bahawa Isa bin Maryam apabila turun nanti di akhir zaman, dia hanya turun sebagai seorang pemerintah daripada pemerintah umat ini, mengikut hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan turun sebagai nabi. Sebab apa? Nabi kata la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Ini Imam Nawawi sebut. Tidak sebagai nabi. Dia turun tu sebagai seorang pemerintah yang memerintah mengikut hukum Islam, hukum hak Nabi. Bukan sebagai Nabi. Sebab apa? Sebab hadis ni kata la nabiyya ba'di. Tak apalah. Jadi perawi ni kata, saya Sa'id, saya dengar dah daripada anak dia Amir bin Sa'ad. Amir tu anak pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dengar dah hadis ni. Lepas tu dah moga ayah ada nak dengar ayah sendirilah. Pergilah jumpa dengan ayah, iaitu Sa'ad. Saya pun rayak lah, Amir rayak dah hadis ni gini-gini kepada saya. Sa'ad pun kata, saya dengar. Saya dengar lah. Lepas tu saya pun kata, Sa'ad Musayyab kata, engkau dengar sendiri engkau? Dengar? Dia pun letak jari dia dua. Kalau saya atas telinga dia, ya, kata dia. Kalau tidak, tulilah telinga dia. Memang saya dengar sungguh. Kalau tidak, biar tuli telinga. Mana yakin betul lah dia dengar. Ni cerita hak Nabi SAW kata begitu kepada Sayyidina Ali. Jadi ke mana-mana pun itu adalah kelebihan Sayyidina Ali. Kelebihan Sayyidina Ali. Lepas tu riwayat seterusnya, Hakam daripada Mus'ab bin Sa'ad. Jadi ini anak dia yang lain pula, ramai pula anaknya. Di suatu ketika dahulu dalam Muslim, dalam lain-lain pun kita jumpa dah, iaitu Sa'ad ni mati, nak mati, sakit teruk lah, tinggal anak seorang. Dia nak sedekahkan habis harta dia, Nabi tak beri. Pada ketika tu anak dia perempuan seorang, tapi lepas pada tu dia sihat. Nabi SAW kata dah, kamu tak akan mati. Ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada kamu. Betul.
Lepas pada tu dia dapat anak ramai. Ni riwayat Mus'ab pula. Anak dia hak nama Mus'ab. Tadi anak dia hak nama Amir. Anak dia hak nama Mus'ab ni pun ada juga meriwayatkan serupa tadi juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan Ali dalam peperangan Tabuk. Cuma ni dia royak latar belakang. Tadi tak ada sebut latar belakang. Terus Nabi kata begitu saja kepada Sayyidina Ali. Ni dia royak latar belakang. Apa ya jadi Nabi kata begitu kepada Sayyidina Ali? Jadi dia kata, wahai Rasulullah, adakah kau akan meninggalkan aku bersama perempuan-perempuan dan kanak-kanak? Jadi orang jenis berani, jenis bertanggungjawab supaya Sayyidina Ali tu gitulah. Dia berasa cara ke budak-budak dia tak ada sebelah mana. Orang tu orang pergi mati syahid tu barulah hebat. Hak tu hak naknya. Bukan sekala pun duduk pergi, tidak takut. Jadi dia berasa kuranglah situ. Rupanya tidak begitu. Tidak begitu. Buat kerja agama ni sesuai dengan kedudukan masing-masing. Tak buat molek, ada kelebihannya sendiri. Tidak kata semua kena pergi perang. Dalam Quran pun sebut, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah. Bukan semua orang mukmin ni kena keluar pergi perang. Bukan, Tuhan tidak nak lagu tu. Bahkan kena ada sebahagian daripada orang mukmin ini ta'ifatun, satu golongan yang mendalami ilmu agama, liyatafaqahu fid din. Kena ada hak lagu tu. Kalau pakak pergi tubik semua bila nak alih. Kena ada hak mendalami agama. Sebab mendalami agama ni pun jual juga. Nak jaga agama, nak sebar ni ajaran Islam hak sebenarnya, termasuk jual juga. Dalam Quran sendiri disebut kena ada juga hak lagu tu. Bukan nak suruh pergi perang semua kena pergi perang. Tak. Pakai masing-masing dengan kedudukannya lah. Asalkan buat kerja agama dengan betul. Apalagi kalau dia tu dilatih, ditugaskan macam ni, suruh jaga, lagi lah. Lalu dia kata, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Supaya lebih kurang tadi ya. Beza sikit-sikit lah lafaz. Habis itu. Seterusnya Amir bin Sa'ad, ini Amir pula tadi, meriwayatkan daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, amara Muawiyah ibnu Abi Sufyan Sa'dan. Ni orang Syiah habis gering pegang ni. Habis gering pegang ni. Tengok. Dalam kitab kamu nombor 2 sahih. Muslim ada sebut Muawiyah suruh Sa'ad ini maki Ali, kata dia. Mana Muawiyah jahat, dia suruh Sa'ad bin Abi Waqqas maki Ali, supah Ali. Cuma Sa'ad tak sih. Inilah hadisnya, kata dia. Sebenarnya dia tidak perhati molek. Kalau perhati molek, tak ada hak dia kata tu, tak ada. Cuba perhati molek. Sekarang ni kita perhati. Ini kita pakai kalau kata amara Muawiyah bin Abi Sufyan Sa'dan. Muawiyah bin Abi Sufyan suruh Sa'ad, memerintahkan Sa'ad ataupun menyuruh Sa'ad. Suruh kamu. Tak ada sebut suruh maki. Mana sebut suruh maki? Kalau dia suruh maki, dia kena kata gini, amara Muawiyah bin Abi Sufyan Sa'dan bisabbi Ali. Gitu. Mana ada? Dia suruh dia boleh suruh apa-apa. Suruh pergi, suruh mari, suruh buat nanti. Tak boleh. Apa suruh maki? Mana ada sebut maki? Supah. Tak ada. Mungkin kita kata dengan sebab Muawiyah tanya selepas pada tu, bapa mu tidak, kita pakai dengan makna supah, dengan makna maki, tasubat. Bapa mu tak maki abad turabnya. Jadi sesoalahnya Muawiyah suruh lah. Dan dia tanya gitu, apa mu tak saya makinya. Padahal ada cerita lain ni. Kalau dia suruh tu tidak jelas gapo dia suruh. Lepas tu dia tanya, apa yang menghalangmu daripada memaki abad turab? Kalau kita kata memaki, pakai hak teruk sekali. Ini adalah latar belakang dia. Ada setengah-setengah orang maki Sayyidina Ali, tapi Sa'ad tidak maki. Muawiyah dapat tahu Sa'ad tidak maki. Apa dia nak tahu lah.
Apa? Bukan mana dia suruh. Apa? Ya dia tidak maki. Orang lain maki. Apa dia tidak maki? Dia nak tahu lah. Sekadar nak tahu, bukan dia suruh. Sekadar nak tahu apa yang menghalainya. Kerana kelebihan kau Sayyidina Ali yang dia tahu, lebih sangat Sayyidina Ali, atau kerana apa? Anda tahu, bukan dia suruh. Itu sah. Yang kedua, kita kata yang lebih sesuai di sini bukan amara, tetapi ammara. Kalau ammara bermakna Muawiyah bin Abi Sufyan telah melantik Sa'ad untuk sesuatu kerja, untuk sesuatu tugas. Lantik sebagai pemungut zakat kau, lantik sebagai gubernur kau, lantik sebagai apa-apa kau boleh. Itu lantik. Hak tu lebih sesuai sebenarnya. Ammara. Jadi ammara, bila begitu, bila dia jadi amir ni masuklah ketua pasukan tentera. Amir juga ammara, melantik Sa'ad sebagai ketua pasukan. Tiba-tiba bila dia pergi, ada di kalangan pengikut dia tu yang support maki Sayyidina Ali. Sa'ad tak sih maki, dia larang bahkan orang larang. Jadi bila begitu Muawiyah diberitahu bahawa gini-gini berlaku. Situlah Muawiyah tanya dia, apa yang menghalang kau daripada memaki Ali? Orang lain maki, kamu larang. Nak tahu apa? Sebab itulah kita kata, ni cuba tengok sini, Imam Nawawi sudah urang dah benda ni. Ulama berkata, kata dia, hadis-hadis yang zahirnya yang zahirnya menampakkan tidak molek, tidak baik sahabat-sahabat Nabi SAW, wajib ditakwil, kata dia. Tu mengikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, wajib ditakwil. Mana-mana riwayat yang menampakkan tak molek sahabat, tak kira siapa-siapa pun, kita kena takwil. Qalu, mereka berkata, yakni ulama-ulama kita, tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sahih melainkan yang boleh ditakwil. Kalau riwayat tu sahih, boleh takwil ke mana-mana. Boleh takwil tu maksudnya kita boleh cuba cari jalan penyelesaian yang baik, yang tidak akan merendahkan ataupun memburukkan mana-mana sahabat, mana-mana pihak. Jadi selamat berlaku. Hak tu lebih molek. Lepas tu ni hak sahih. Baik, hak sahih boleh takwil ke tak boleh? Imam Nawawi kata, kata-kata Muawiyah ini tidak jelas menunjukkan dia suruh Sa'ad supaya memakinya. Kata dia, tak ada jelas. Mana jelas? Kalau kata dia suruh Sa'ad, suruh apa? Tak ada sebut maki tu. Tak ada sebut. Dia hanya tanya tentang sebab yang menghalang Sa'ad daripada memaki, seperti orang-orang lain yang disebutkan kepadanya ada orang maki Sayyidina Ali. Walaupun Muawiyah tak setuju juga, tapi dia nak tahu. Dia nak tahu. Seolah-olahnya dia berkata, adakah engkau tidak maki dia seperti orang lain? Ada orang yang memaki dia tu kerana wara', tawarru'an, atau kerana takut, atau kerana sebab-sebab lain. Nak tahu. Kalau kerana tawarru'an dan kerana menghormati Ali, dia tidak sumpah, dia tidak maki Ali, fa anta musib muhsin, bermakna engkau betul lah, molek lah. Kalau lagu tu nak tahu. Kalau kerana kamu wara', kerana kamu membesarkan Sayyidina Ali, memuliakan Sayyidina Ali, itu betul, molek lah. Tapi kalau bukan kerana tu, falahu jawabun akhar, ada jawapan yang lain. Nak tahulah apa yang tidak supaya tu. Supaya ada setengah-setengah orang yang supaya tu. Boleh jadi, kata dia, Sa'ad berada dalam satu kumpulan orang yang memaki Sayyidina Ali, tetapi dia tidak maki, dia tak mahu maki bersama mereka, dan dia membantah mereka. Jadi bila ni pasukan ni balik cerita kepada Muawiyah, cerita tu supaya sahabat-sahabat kalau pergi mana-mana, apa-apa yang berlaku, dia balik royak kepada Nabi. Ni dibalik royak kepada ketua dia. Situlah Muawiyah tanya, fasa'alahu hadha su'al, dia pun tanya ni. Qalu, para ulama berkata, ada lagi takwilan yang lain, boleh lagi, bukan waktu salah kemungkinannya. Jadi kita cuba cari penyelesaian yang baik, yang tidak menyentuh peribadi mana-mana pihak. Molek berlaku apa takwilan yang lain, iaitu makna dianya, apakah
yang menghalang engkau daripada menyalahkan pendapatnya dan ijtihadnya, dan apakah yang menghalang engkau daripada menyatakan kepada orang ramai kelebihan pendapat kita dan ijtihad kita. Dah saat itu duduk balik Muawiyah. Dia pun Muawiyah suruh apa-apa, dia terima jawatan tu. Jadi dah terima, baik saya ni apa yang tak royak kau orang menyalahkan pendapat Ali. Hak kita ni betul. Menyalahkan hak kita ni betul, pendapat kita ni molek. Dah kamu ikut aku, kamu pun tak setia juga kepada aku, tapi apa tak seroyak kau orang kelebihan pendapat kita. Dah salah dia. Jadi makna sab itu dengan makna menyalahkan. Dalam hadis, walaupun sekarang ni zaman kemudian ni, kalau sabbaya subuh makna sumpah maki, sumpah serana, tetapi di zaman awal dahulu dalam hadis-hadis ni berapa banyak perkataan sab itu bukan diguna dengan makna maki, sumpah, bukan, tetapi dengan makna menyalahkan, mencela. Itu saja paling tinggi. Berapa banyak? Umpamanya kita sudah jumpa dalam hadis dalam Kitabul Jihad ni, Nabi SAW dalam perang Tabuk ni dia pesan dah, kalau pergi sana sapa tu ada mata air situ, jangan siapa-siapa minum, sapa aku sapa. Nabi kata. Tiba-tiba pergi ada dua orang sapa dulu. Nabi SAW pun tanya, ada kamu sentuh air dia? Ya, kata dia, kami minum. Nabi pun sabbahuma. Jadi sabbah tu kita nak kata Nabi maki dia ke? Nabi sumpah dia. Sedangkan dalam hadis yang lain disebutkan sifat Nabi itu laisa bisabbabin wala la'an. Nabi SAW bukan jenis buai sumpah orang, buai laknat orang, bukan jenis. Jadi apa makna sab tadi? Sebab tu ulama kata Nabi SAW menyalahkannya, mencelanya. Tu yang paling tinggi, bukan sumpah. Bukan sumpah. Sebab tidak sesuai. Kalau kita kata sumpah, jadi mana Nabi SAW boleh menyumpah lah. Itu bukan sifat dia. Jadi ini maksud dia nya. Ini maksud dia nya. Jadi makna boleh takwil, boleh takwil. Tidak jelas di sini Muawiyah memang suruh sangat maki Sayyidina Ali, tidak jelas. Bila tidak jelas apa kita tebal juga katanya. Boleh jadi maksud dia orang lain, lagu lain. Lagi kalau hak kinayah tu tidak jelas. Kalau seseorang itu kata aku tinggal mu lah, tinggal, apakah dia makna cerak? Kita kena tanya dia dulu, dia maksud lagu mana? Dia maksud cerak kalau ke mana? Kita tak tahu. Boleh takwil tu tinggal, bukan makna cerak. Tinggal di rumah boleh. Kalau kata aku cerak kamu, tu baru terang. Kalau selagi tak terang lagu ni, kita tak boleh paksa, kita tak boleh kata mesti makna dia lagu ni. Mana boleh, tak terang. Jadi di sini pun lagu tu juga. Tak apalah. Baik. Di sini kita dapati dalam setengah-setengah kitab dia tulis amma ma zakarta. Saat pun jawablah bila dah Muawiyah tanya apakah yang menghalang kau daripada memaki, kalau kita pakai tu. Ataupun soal lagi makna Imam Nawawi takwil tadi, apakah yang menghalang kau daripada menyalahkan pendapatnya. Jadi Sa'ad pun jawablah amma ma zakartu thalathan. Jadi di sini muskil, di sini ya. Di sini muskil. Baik Imam Nawawi ataupun dalam kitab-kitab lain, kita tengok tak ada dia menyelesaikan kemuskilan ini. Jadi amma ke amma, tadi sekarang amara ke amara. Yang keduanya amma ke amma. Kalau amma bermakna ada tafsil. Kalau amma bermakna ini orang panggil haraf tanbih, ada tanbih, amma. Dan ma selepas dia tu magab. Jadi hak sebenarnya hak lebih sedap jadi sini kita kata amma, bukan amma. Tak apalah, kita kata amma dulu. Kalau kita kata amma dulu, kita kena takdir beberapa perkara selepas pada dia. Ini kalau mengikut dari segi bahasa lah, dari segi nahwunya, amma jawabu su'alika, gitu.
Amma ni selepas pada dia tu kita kena takdir ada beberapa perkataan. Dan Muawiyah tanya, faqala ma mana'aka an tasubba abat turab. Dia pun jawablah, amma jawabu su'alika, adapun jawapan pertanyaanmu itu, fama zakartu. Jadi ma tu, ma apa ni orang panggil ma masdariyah zarfiyah. Yani famuddata dawami dhikri salasan qalahunna lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi saya ingat 3 perkara yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, yakni kepada Ali, maka saya tidak akan maki dia sampai bila-bila. Itu dia. Kalau kita kata gitu, jadi takdir dia tu. Kalau nak tulis bolehlah juga. Sebabnya tak ada dalam kitab ni. Amma jawabu su'alik famuddata dawami dhikri, sebab ma masdariyah zarfiyah. Bermakna muddata tu zarfiyah, dawam itu apa ni zakartu, kita ambil masdar dia dan bukan masdariyah. Muddata dawami dhikri, selagi aku ingat 3 perkara yang Rasulullah kata berhubung dengan dia tu, maka selagi aku ingat tu, maka aku tak akan sumpah. Tu satu lagi kalau kita kata ama. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pun katalah, bila Muawiyah tanya begitu, dia pun kata ama, yakni ala, ketahuilah ma zakartu thalathan, semua tadi juga, selagi aku ingat 3 perkara, maka aku tidak akan sumpah dia. Bermakna kalau kita kata ala, takdirnya tidak banyak, hak tu lebih baik. Begitulah. Maka saya tidak akan memakinya atau menyalahkannya, tidak akan menyalahkannya. La an takuna li wahidatun minhum, kalau saya dapat saja daripada hak 3 tu, Nabi kata, bagi sayanya lebih saya suka lagi daripada dapat humrin na'am, unta merah. Kalau mengikut terjemahan harfiah dianya, yang merah daripada unta. Itu orang panggil idhafah sifat kepada mausuf. Idhafah sifat kepada mausuf. Humrin na'am, na'am itu mausuf, humr itu sifatnya, tapi dia letak sifat dulu daripada mausuf. Sepatutnya letak mausuf dulu, lepas tu baru sifat. Tapi ini, lagu ni pun biasa diguna dalam bahasa Arab, diguna juga. Jadi orang panggil idhafah sifat kepada mausuf. Sebab itu kalau kitab lama dia terjemah gitu, yang merah daripada unta. Tapi orang tak apa kecek gitulah ni, bahasa kita unta merah lah, gitu. Unta merah. Jadi unta merah ni mahal di kalangan popok dia, di kalangan popok Arab pada masa itunya mahal. Jadi kalau boleh hak tu kaya lah, kira-kiranya kaya. Bukan boleh seekor banyak, humrin na'am, ini unta hak merah banyak ekor, boleh, lebih baik lah, aku lebih suka lagi, kata dia. Ataupun apa ni, perkataan ni dia sudah jadi muhawarah, nak rayak, lebih suka daripada sesuatu yang sangat mahal lah, sangat berharga, gitu. Tidak maksud untuk merah sungguh, sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, aku lebih suka lagi dapat daripada mendapat sesuatu yang sangat bernilai. Kenapa dia bernilai itu kita kata apa nama ni, intan belia kau, gapo kau, kita kata mah kau, ikutlah. Lebih suka lagi daripada dapat tu. Dia pun ya, gapo dia hak dia dengar tingkah perkara. Dia pun sebut dalam salah satu peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal Sayyidina Ali. Ali pun kata, wahai Rasulullah, kamu nak tinggal saya dengan orang-orang perempuan dan kanak-kanak. Jadi dia rasa kurang, tak puas hatilah. Sebab dia nak, sebab sahabat-sahabat ni nak Allah kau lebih semua, hak besar-besar, nak kerja besar-besar semua. Nak buat kebajikan tu kalau boleh hak besar-besar, hak istimewa. Hak kecil tu tak mudah boleh juga. Tapi dia gitu, semangat dia tu, angin dia, sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata khas pada hadis tadi lah. Ama tarda, tidakkah engkau puas hati, suka kalau engkau menjadi bagiku seperti Harun bagi Musa. Semua lagu tu tak suka.
Cumanya kenabian tu tak ada lah. Selepas aku tak ada waktu tu kenabian. Tapi kelebihan mengganti seorang nabi ni untuk kerja nabi ni, menyempurnakan tugas nabi, besar maknanya. Pahalanya besar. Itu sah. Kalau dia dengar pada hari Khaybar pula, aku dengar Nabi SAW kata, aku nak beri bendera ni kepada seorang lelaki yang kasihkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pula kasih kepadanya. Jadi ini kelebihan besar. Nabi SAW royak, Allah kasih, Allah dan Rasul kasih kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni orang kasih kepada Allah dan Rasul. Kalau ada orang benci kepada Sayyidina Ali, bukan Islam. Islam mana? Benci kepada orang yang kasihkan Allah dan Rasul. Itu besar tu kelebihan dia. Tak boleh nak nafidah, tak boleh nak gidah kita. Tak boleh nak dengar ada orang lain kata gaduh. Sebab dia bukan habis sendiri kata, dia kasihkan Allah dan Rasul. Betul tak lah kalau Nabi royak tu? Dan Allah dan Rasulnya juga kasih kepadanya. Itu istimewa benar. Kami pun duk tertunggu-tunggu, duk terintai-intai, duk menonjol-nonjolkan diri masing-masing. Awak lalu depan tu, beri bendera ni, beri bendera tak apa makna, mati dululah. Tapi sahabat-sahabat ni tidak. Masing-masing Nabi nak beri bendera, nak pergi perang ni berapa hari dah, tak boleh nak kuasai lagi puak-puak tu ni. Tak boleh nak kuasai lagi ni, kuatnya. Mereka tu duduk dalam benteng dia. Wah, nak kan. Tiba-tiba Nabi kata nak beri bendera. Jadi masing-masing nak tu nak kebajikan. Berlomba-lomba buat kebajikan sahabat ni. Berlomba-lomba nak mati. Nak matilah. Kita kata nak bendera tu nak mati, nak duduk depan sekali. Kami pun menonjol-nonjolkan diri kami, ataupun tertunggu-tunggu kepada siapa akan diberikan bendera itu. Masing-masing nak lah. Tiba-tiba Nabi kata, panggil Ali. Yang Alinya sakit mata pada ketika itu. Sebab itu dalam riwayat lain yang kita baca tadi, kami tidak menduga, kami tak fikir Nabi akan panggil dia sebab dia sakit mata. Bukan makna dia tidak layak. Layak berapa kali dah perang sebelum pada tu, hebat semua. Tapi sekali ni sakit mata, nak lagu mana? Tapi hikmatnya nak beri jadi, nak tunjuk benda pelik. Nabi SAW pun ludah. Ludah tu bukan maksud ludah hai, ludah banyak, ludah gitu. Sepatut omong ludah tu lah, sikit-sikit tu, semua sikit-sikit tubik. Supaya orang kecek lah. Kalau semangat kuat sangat kan, dia tubik sikit-sikit. Lagu tu. Dan holop bendera tu ke dia. Memang Allah SWT beri kemenangan kepada dia. Jadi ini besar ni. Ni kelebihan yang kedua. Sebab tu aku tak boleh menyalahkan dia. Kalau aku tidak duduk balik dia pun, aku tak akan menyalahkan dia. Kalau aku tidak duduk balik dia, apalagi kalau nak sumpah, nak maki dia, tak. Kalau aku tidak setuju dengan politik dia, cara dia, aku tak akan sumpah dia. Sebab aku nak sumpah lagu mana? Orang yang Allah kasih, Rasul kasih, nak sumpah lagu mana? Sebab itu dia kata tak akan. Kalau selagi aku ingat ni 3 kali. Ni hak suka kurang, nyata banyak lagi hak lain, tapi hak ni dia ingat. Hak ni 3 kali. Dan bila turun ayat ni, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Dia kata inilah ahliku. Jadi puak-puak apa nama ni, Kristian, cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita betul. Kamu orang Islam kata kamu betul. Mari kita mari kita bersumpah. Siapa dia betul? Sumpah biar Tuhan buat turun laknat. Biar Tuhan tunjuk selalu siapa dia betul, siapa dia tak betul. Nabi SAW bersedia ambil hak paling kasih, hak paling rapat dengan seseorang. Maknanya kira-kiranya kalau Nabi SAW ni tak betul, dia bawa anak cucu dia ni hancur-hancur hangus, ataupun mati-mati belakang, dia sanggup. Nabi SAW kalau Allah ke rugi dia, Allah ke mengancam, dia bawa keluarga dia. Bukan buat lari keluarga dia, dah. Bukan menyelamatkan keluarga dia, dah. Bila cabaran gitu, menghadapi cabaran itu, dia bawa keluarga dia. Mana betul begitu, yakin dia. Tapi tidak berlaku hak ni tidak berlaku. Cumanya disebutkan begitu pernah. Dan Nabi SAW bawa ni apa, tak ada cucu hak lain. Hak ni hak kecil pada masa tu. Kalau hak besar tu anda tak berapa itu.
Kita tak apa sedih kalau mati kau, kalau kapok-kapok jadi sakit kau. Tapi kalau hak kecil ni kawan saya, kesian. Tapi hak tu pun Nabi sanggup bawa. Itu maksudnya di sini. Bukan maksud menafikan anak cucu dia hak lain. Tak. Ni pasal hak ni masih kecil. Dan anak dia hak lain tak ada, mati dah. Fatimah punya ada. Lagilah seseorang tu berasa kasih. Setara kasih tu dalam keadaan tak ada anak lain pun sanggup nak pertaruhkan anak cucu dia. Kalau mati dia mati. Dah kalau tak betul. Inilah ceritanya kata Sa'ad. Dengan sebab ni aku tak boleh. Sebab tu aku larang orang. Dan aku tidak suka, tidak maki Sayyidina Ali, atau tidak menyalahkan dia. Ini semua termasuk dalam kelebihan Sayyidina Ali, yang mana diperakui oleh sahabat-sahabat sendiri. Diperakui oleh sahabat-sahabat sendiri. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni sama-sama mereka, sumpah dalam Quran sebutlah asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Ruhama bainahum. Kalau ada orang tunjuk ke sahabat-sahabat sama dia ni jadi musuh, tak betul. Canggah dengan Quran. Quran kata ruhama bainahum, berkasih sayang sesama mereka, saling simpati, satu sama lain. Tu sifat sahabat. Jadi itulah lebih kurang. Jadi hak kata kalau ada hak serupa ni boleh jadi tabi'i ke pengikut-pengikut tu lah. Tak ada jelas sini sebut. Hak kata serupa, hak apa ni tak saya ikut sama maki Sayyidina Ali tu. Tak ada jelas sahabat. Tak ada sebut. Mana kita nak boleh kata sahabat maki Sayyidina Ali? Tak ada. Pada masa tu hak adanya tabi'i, adalah hak baru-baru masuk Islam, tak berapa betul lagi jalan. Boleh jadi dia betul. Dia betul. Jadi kita nak kata sahabat tak boleh. Itu bukan cara kita. Setakat itulah dulu. Untuk malam ni tak ada nak berhabis. Wallahu a'lam.